Okay, what's up guys? So kembali lagi guys. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak main FC sampai dapat FC champion vs attack. Okay, kita dapat apa ni? Okay. Tapi dalam video ni juga kita akan buat draft sikit lah. Yeah, mantap. Cantik lah. Sebelum tu kita kena claim dulu login. Okay, mantap, dah boleh draft. So firstly, jom kita cuba draft flashback lah. Bismillah, please. Dapat? Bentar lagi dapat apa? CDM. Apa ni? Siapa? 114 orang yang tidak diketahui. No, tak dia pun dapat jap. Oh, so ni lah player aku dapat ni. Okay, tak apa. Sekejap, aku sebenarnya nak tukar tau aku punya formation ni. Sekejap. Kan boleh. Sekejap nak try. Tobil. Lepas tu kena letak. Tak boleh juga. Kita letak ni kat sini. Lepas tu tak. Tak boleh juga. Tak apa, pakai je macam biasa aku selalu pakai. Sekejap, autobil je. Lepas tu tolak ni. Dah 117. Okay, so jom kita main. Jom kita main VS attack. By the way, aku dah world class 2 lah guys. Kita main. Okay, jom kita lawan MU. Sebenarnya aku adalah pembenci MU guys, kalau korang tak tahu. Okay, dah, jom kita main. Sakit mata aku. Dia pun 117 macam aku. Okay dah, jom kita main. Dia ada Maldini. Shoot. Alah. Gol, mantap. Dia pun gol. Okay, tak apa, aku nak buat clean sheet jap. Nak pastikan clean. Okay, gol. Pak Jisung. Gol. Alah, tak gol. Okay, sambung. Okay, gol. Nak cuba bantai dia. Okay, mantap. Tak. Sorry. Awal sangat. Okay, gol. Okay, mantap. Okay. Dia ada Musiala. Walau weh. Okay, gol, mantap. Gol lagi. Kita nak kasih 10-5 kalau boleh. Okay, gol lagi. Okay, gol lagi. Tak apa, sikit pun tak apa, asalkan menang.
Sekejap, ini aku nak buat special sikit gol dia. Okay, tak special pun. Oh, mantap. Hari ni aku nak cuba grind sampai FC Champion. Kalau boleh lah. Kalau tak, tak lah. Lawan MU lagi. Hush. Ni macam ngam je Cristiano Ronaldo masuk MU. Mantap, rating dia lemah. Macam mana World Class 2 rating lemah? Tak can aku banyak. Tak apa, aku nak cuba bantai. Lah, 114. Aku ingatkan Ronaldo. Apa tadi? Aku ingatkan Ronaldo record breaker. Yang captain tadi ditunjuk tu. Okay, tak apa. Cuba bantai. Okay, mantap. Tak jadi. Okay, jadi. Gol pertama. Allah, Cristiano dia gol. Okay, gol kedua. Pak Jisung. Gol. Okay, gol ketiga. Karim Benzema. Kenapa tak shoot awal? Gol keempat. Aku tak boleh pass sebab kalau pass nanti offside. Gol kelima. Gol. Tak, ini gol yang kelima. Ini gol ke-6. Gol ke-6 sekejap. Tunggu sekejap Nanti bila dah depan-depan aku nak cuba gol special sikit. Gol jenis apa tu? Aku pun tak tahu, tak pernah jumpa. Nak cuba gol dia jauh. Tak boleh. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Okay, tak apa. Cuba gol dia jauh. Attempt nombor 1. Okay, mantap. Tak jadi. Ui. Aku nak buat gol instant lah. Okay, ni aku nak cuba chip. Tak jadi. Sikit lagi. Okay, tak apa. 5-3 pun okey lah. Okey, mantap. Sikit lagi. Nanti aku dah World Class 1. Clean dulu. Okay, dah jauh. Alah, Madrid. Siapa kat sini penyokong Madrid, sila komen. Okay, aku nak bantai dia El Clasico. El Clasico vs Attack. Punyalah pelik. Cepat. Semua kat tim aku bersinar masalahnya. Hui, dia ada colour Puyol. Tak apa, nanti aku nak re-up sikit player aku sebab aku dah kumpul banyak gila re-up token. Sekejap. Nak cuba. Okay, mantap. Oh, shot. Tak jadi. Sorry. Tak sini. Gol. Mantap. Okay, ni pula Prime Pak Jisung. Gol. Alah, tak. Sorry cakap gol terlalu awal. Okay, ni gol. Kita nak kasih bantai. Kita nak kasih dalam video ni semua match tak menang. Semua match tak kalah. Salah cakap pula. Kalau seri pun tak apalah Offside. Okay, tak. Okay, great chance. Mantap. Gol. Pakai Hagi-Wagi. Siapa ni? Amiri. Aku dapat waktu Ramadan event. Lagipun dekat Ramadan event tu ada bubur lambuk kalau korang perasan. Bubur lambuk tu makanan kesukaan aku. Taklah sedap. Masakan Malaysia. Makanan Malaysia pula tu. Tak apa. Alamak. 6-7. Alah.
Please lah jangan dia gol. Please jangan gol, jangan gol. Okey, mantap. Seri. Okey, tak apa. Satu chance. Gol, seri. Mantap. 0-0. Baik, seri. Yeay, naik rank world class 1. Kita dapat apa? Okey, dapat ni. Okey, mantap. Claim dulu. Okey, dah. Jom belah. Sekejap, aku nak tukar profil aku. Pergi dekat locker room. Ni kita letak ni. Lepas tu profil banner pun dapat letak ni. Profil team, profil banner. Apa beza dia? Alanta. Lepas tu home team. Malas nak tukar home team. Apa lagi aku ada? Emote. Emote aku nak pergi tukar jap. Okay dah, jom main. Kalau kita asyik tukar-tukar je tapi tak kalah, tapi tetap kalah sama juga kan. Okay dah, hari ni nanti sampai legendary mungkin boleh sampai world class. Apa ni? Club dia Newcastle tapi dia pakai baju apa ni? PSG. Punya dah tak logik. Alamak. Nampak aku away. Apa dia ada gambar Zlatan Ibrahimovic. Sakit. Kira jom main. Okay, mantap. Amiri gol. Alah. Tak apa. Gol. Al-Jabir. Banyak player Muslim yang dia pakai bagus. No, Michael Owen. Offside tak. No. Janganlah kalah. Entah menang. No, jangan kalah. Please jangan kalah. No. Tak apa, great chance. Mantap. Okay, great chance lagi. Mantap. Six, 7. Okay, Benzema solo. Tak boleh. Kita main bola tak boleh main solo. Okay, mantap. Nasib baik Pak Jisung hari ni baik. Okay, shoot. Mantap. Okay, gol. Macam Bazir masa aku je benda lantun tu. Okay, gol. Mantap. Menang. Menang. 9-8. Okay, mantap. Okay. Jom tengok musuh apa yang kita dapat. Apa ni? Dia muncul ni. Chain aku full. Nama dia King. Okay, nama dia King. Tapi jom kita tengok berapa banyak aku boleh bantai dia. Okay. Baru juga dia ada Kewell. Tapi tak apa. Okay, aku faham. Tak terus. Gol. Tak. Sorry. Apa pasal dia asyik? Apa pasal Pak Jisoo aku problem? Dia lari dah okey tapi shooting dia punyalah problem.
mantap. Gol. Okay, ni pula. Apa benda yang aku tengah buat tu? Okay, mantap dah 2-0. 3-0. No, KWL score. 4-0. Gol lah. Tadi dah gol lah. Apa pasal game ni pula broken lah, hai. Dah lebih garisan dah tu. Cuma keeper yang sempat tangkap. Mantap Pak Jisung. Mantap. Cuba gol. Alah, tak sempat. Tak sampai lah. Last minute gol. Mantap. Mantap, last minute gol. Okay dah, jom kita main. Okay, ini penentuan sama ada aku masuk legendary ataupun tidak. Wow, dia dapat Ronaldo 120. Okay, main. Okay, dribble sini. Mantap, gol. Kita lawan. Ini adalah adil. 117 atau 117. Gol. Dia ada Haaland. Okay, Benzema dribble. Gol. Keeper ni siapa? Gol. Amiri, player sama macam aku. Mesti dapat auto Ramadan. Sekejap aku nak trip keeper ni. Bro, apa tu? Dia boleh. Tak payah tengok pun dah boleh gol. Ya, betul. Okay, mantap. Oliver Kahn. Tadi tiba-tiba nama keeper tu terkeluar. Oliver Kahn. No, apa ni? Taci. Tak apa. Aku akan dribble seorang. Mantap. Oliver Kahn pun tak boleh save. Mantap, Haji Wagi. Mantap. Ui, laju ni dia shoot. Lagi laju dari Ronaldo ni. The next Roberto Carlos. Kot. Mantap. Yeay, aku masuk legendary. Tuan-tuan, epic moment. Walau legendary 5. Commercial reward aku dapat parapapam. Alah, tak dapat banyak pun. Alah, hai. Tak apa lah. Okay, sampai situ saja video kali ni. Jangan lupa untuk like, subscribe, and turn notification. Okay, so bye-bye.